Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pendengar. Selamat datang ke siaran langsung podcast ini kami yang bertemakan asas kemahiran komunikasi dan komunikasi lisan dalam konteks pendidikan. Saya, Amirah, akan menjadi moderator anda pada hari ini, ditemani oleh dua penulis hebat iaitu saudari Widya dan saudari Isha. Apa khabar anda hari ini? Alhamdulillah, sihat dan teruja untuk berkongsi ilmu. Sama juga saya, Amira. Harapnya perbincangan kita hari ini bermanfaat untuk semua pendengar. InsyaAllah. Terima kasih kerana bersama saya. Baiklah, episod kali ini kita akan bincangkan tentang betapa pentingnya kemahiran komunikasi dalam dunia pendidikan. Bukan sekadar bercakap, tapi bagaimana seorang guru menggunakan komunikasi untuk menyampaikan ilmu dan membina hubungan yang boleh. Jadi, tanpa membuang masa, mari kita teruskan dengan topik pertama, iaitu asas kemahiran komunikasi. Widya, boleh saudari jelaskan dulu sebenarnya apa maksud komunikasi itu? Ramai orang berfikir komunikasi hanyalah bercakap. Betul tak? Sebenarnya tidak, Amira. Komunikasi bukan sekadar bercakap. Ia proses penyampaian maklumat daripada penyampai kepada penerima melalui saluran tertentu dengan tujuan untuk menyampai kefahaman bersama. Ia melibatkan pertuturan, bahasa badan, intonasi suara, ekspresi wajah dan banyak lagi. Oh, menarik. Jadi bukan sekadar cakap dan dengar lah kan? Tapi ada struktur dan ilmu penting sebaliknya. Betul? Betul? Dalam model komunikasi, kita ada beberapa elemen utama. Contohnya macam penyampai mesej, saluran komunikasi, penerima, maklum balas, gangguan serta konteks dan hak untuk berkomunikasi. Semua ni saling berkait untuk pastikan mesej sampai dengan jelas. Oh, faham. Jadi kalau salah satu elemen tu tak jalan, komunikasi pun gagal? Ya, betul. Contohnya kalau gangguan terlalu banyak atau maklum balas tidak diterima, mesej boleh disalah tafsir. Baik. Jadi sekarang kita nampak gambaran sebesar dan Isna, kalau kita bawa konsep ni ke sekolah, macam mana elemen-elemen komunikasi ni digunakan oleh seorang guru dalam kelas? Okay, kalau dalam konteks sekolah, guru ni ialah penyampai. Mesejnya ialah isi pelajaran dan penerimanya murid. Contohnya, semasa guru mengajar, maklum balas murid boleh dilihat melalui ekspresi muka mereka. Kita boleh lihat sama ada mereka ni faham atau keliru. Gangguan pula mungkin datang daripada suasana kelas yang bising atau emosi murid yang terganggu. Jadi, guru perlu bijak kawal semua tu. Betul tu. Kadang-kadang bila murid senyap, bukan bermakna mereka faham. Tapi mungkin tak berani tanya. Tepat sekali. Sebab tu, guru kena pandai guna bahasa badan, nada suara dan pendekatan yang mesra supaya murid berani berinteraksi. Oh, jelas sangat. Okay. Sekarang kita masuk ke bahagian yang ramai guru struggle. Komunikasi lisan. Ni dia. Apa sebenarnya maksud komunikasi lisan? Dan macam mana ia berbeza dengan bentuk komunikasi lain? Baiklah, komunikasi lisan ialah penyampaian mesej melalui pertuturan. Ia boleh berlaku secara formal. Contohnya macam ketika guru menyampaikan pelajaran di kelas atau secara tidak formal, seperti perbualan santai dengan murid. Bezanya dengan komunikasi bukan lisan ialah ia bergantung sepenuhnya pada suara, intonasi dan susunan ayat. Jadi maksudnya cara sebutan dan nada suara tu pun mainkan peranan besar. Betul. Intonasi yang sesuai dan penggunaan bahasa yang sopan akan menentukan sama ada mesej tu diterima dengan baik atau tidak. Husna, dari pengalaman awak, macam mana contoh komunikasi lisan yang berkesan dalam bilik belajar? Contohnya macam bila guru mengajar topik yang susah macam matematik, guru kena guna bahasa yang mudah difahami oleh semua tahap murid. Lepas tu tanya soalan lisan seperti contohlah macam, kamu semua faham ke? Atau siapa boleh bagi contoh? Itu cara untuk maklum balas suara. Saya setuju. Kadang-kadang cara guru bertanya pun boleh buat murid lebih berani untuk jawab. Betul. Bila guru tunjuk minat dan sabar, barulah murid rasa lebih selesa untuk berkomunikasi balik. Okey. Okey, sekarang kita... Maafkan saya. Okey, Apa? Okey, sekarang kita bincang bab cabaran dulu. Widya, apa cabaran utama guru dalam komunikasi lisan ini? Pada pendapat saya lah, cabaran utama ialah perbezaan tahap kefahaman murid. Contohnya macam ada murid yang lagi tinggi tahap kefahaman dia, ada yang lagi rendah. Itu macam gangguan emosi dan latar belakang bahasa yang berbeza.
kadang-kadang murid dari pelbagai kaum atau daerah guna gaya bahasa yang berbeza. Jadi guru perlu fleksibel dan kreatif. Menarik. Jadi guru kena sesuaikan cara dia bercakap dengan murid tak? Ya, betul. Gunakan teknik seperti penyoalan terbuka, nada suara yang menarik dan beri pujian bila murid respon. Dan saya rasa kalau murid masih basic, guru boleh guna komunikasi bukan lisan. Macam kontak mata, senyuman atau isyarat tangan. Sebab itu semua boleh tarik perhatian murid tanpa perlu banyak cakap. Setuju. Kadang isyarat kecil pun cukup untuk buat murid saya hargai. Betul. Okay. Kita dah sampai ke hujung perbincangan. Sebelum saya tutup, mungkin Nida boleh kasihkan semula tentang pentingnya asas komunikasi lisan ini. Okey, secara ringkasnya lah, asas komunikasi ni dia sangat penting untuk memastikan mesej disampaikan dengan jelas dan objektif pembelajaran tercapai. Tanpa kemahiran ini, pengajaran jadi hambar dan murid susah nak faham. Okey. Musnah boleh tambah dalam aspek komunikasi lisan? Komunikasi lisan juga ialah asas kepada hubungan guru dan murid. Melalui cara guru bercakap, menyoal dan memberi maklum balas. Sebab murid ni bukan sahaja belajar ilmu tapi juga nilai dan keyakinan diri mereka. Okey, bagus. Kepada pendapat saya. Okay. Jadi boleh kita simpulkanlah bahawa kemahiran komunikasi bukan sekadar kelebihan, tapi satu keperluan profesional bagi setiap guru. Terima kasih kepada kedua-dua panelis, Lydia dan Musnah, atas perkongsian yang sangat bermakna. Dan terima kasih juga kepada semua pendengar yang setia bersama kami hingga. Semoga perbincangan hari ini memberi manfaat kepada semua pendidik dan bahkan guru di luar sana. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Situasi. Rakaman podcast ilmiah dijalankan dengan seorang moderator dan dua panelis bagi membincangkan tema asas kemahiran komunikasi dan komunikasi lisan dalam konteks pendidikan masa kini. Elemen-elemen komunikasi yang terlibat ialah penyampai, penerima, mesej, saluran, maklum balas, gangguan dan hak asasi. Elemen yang pertama ialah penyampai. Penyampai ialah individu yang menghantar mesej. Selain itu, penyampai juga merupakan tempat bermulanya proses komunikasi dan berpunca daripada sesuatu maklumat atau idea yang ingin disampaikan kepada orang lain. Berdasarkan rakaman podcast yang dijalankan, penyampai ialah moderator. Elemen yang kedua ialah penerima. Penerima ialah individu yang menerima dan mentafsir mesej. Selain itu, tindak balas berlaku sebaik sahaja maklumat atau idea diterima oleh penerima. Dan tindak balas yang terhasil boleh jadi dalam bentuk verbal dan non-verbal. Berdasarkan video podcast yang direkodkan, penyampai ialah kedua-dua panelis. Elemen yang ketiga ialah mesej. Mesej ialah maklumat atau idea yang ingin disampaikan. Ia mengandungi simbol-simbol verba dan bukan verba. Contoh simbol verba ialah hamba, abstrak. Contoh simbol bukan verba ialah nada suara dan pergerakan badan. Berdasarkan rakaman podcast yang dijalankan, mesej ialah tema podcast iaitu asas kemahiran komunikasi dan komunikasi lisan dalam konteks pendidikan. Elemen yang keempat ialah saluran. Saluran ialah medium yang digunakan seperti lisan, tulisan atau digital. Ia berbeza mengikut bentuk komunikasi. Bentuk komunikasi ada 3, iaitu komunikasi terbuka, komunikasi saluran media elektronik, dan komunikasi saluran media jaringan internet. Berdasarkan rakaman podcast yang dijalankan, bentuk komunikasi yang digunakan ialah komunikasi terbuka. Seterusnya, maklum balas. Maklum balas merupakan respon daripada penerima yang menunjukkan mesej dipahami atau tidak. Cuma perlu basuhan mesej agar penyampaiannya berkesan. Terdapat 2 jenis maklum balas, iaitu maklum balas positif dan maklum balas negatif. Berdasarkan video podcast yang direkodkan, maklum balas adalah respon 2 orang panel terhadap soalan moderator. Maklum balas yang terdapat di video itu adalah maklum balas positif. Seterusnya, gangguan. Gangguan ialah sebarang faktor yang mengganggu proses komunikasi
seperti bunyi bising, gangguan emosi atau salah tafsir bahasa. Terdapat 3 jenis gangguan. Pertama, gangguan dalaman. Gangguan dalaman ialah gangguan psikologi, mental atau pemikiran. Yang kedua, gangguan luaran atau fizikal. Sebagai contoh, bibir sumbing, bunyi bising dan latar belakang. Yang ketiga, gangguan semantik, iaitu reaksi emosi seperti sedih dan marah. Berdasarkan video podcast tadi, gangguan yang terdapat adalah bunyi telefon berderi semasa moderator berbicara. Akhir sekali, hak asasi. Hak asasi merujuk kepada keperluan manusia untuk menyuarakan pandangan dengan bebas dan beretika. Hak asasi perlu diamalkan bagi memastikan komunikasi berlaku dengan baik dan harmoni serta berkesan. Berdasarkan rakaman podcast yang dijalankan, kita dapat lihat bahawa semua yang terlibat dalam rakaman podcast mempunyai hak asasi untuk menyuarakan pendapat masing-masing.